Kitab Ta'bir, bab ta'bir mimpi. Bab wahyu yang mula-mula diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah berupa mimpi yang baik. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, wahyu yang mula-mula dimulakan ataupun diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mimpi yang baik, ataupun dalam riwayat yang lain mimpi yang benar. Finnaum, dalam tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur, tidak bermimpi, melainkan mimpinya itu nyata seperti cerahnya waktu pagi. Fakana ya'ti Hira'an. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke gua Hira, wa yatahannath, dan baginda beribadat di situ ataupun bertafakkur di situ. Wa huwa at-ta'abbud. Yatahannath itu maknanya at-ta'abbud al-layaliya, yakni beribadat al-layaliya, beberapa malam. Wa yatazawwadu lidzalika, dan baginda berbekal untuk itu. Kemudian kembali kepada Khadijah dan berbekal lagi untuk beberapa malam seperti sebelumnya, hatta faji'ahul haq, sehingga baginda dikejutkan oleh kebenaran. Wa huwa, ketika baginda berada di ghari Hira, gua Hira, malaikat datang dalam gua itu lalu berkata, Iqra. Faqultu ma ana biqari'in, saya pun kata saya tidak tahu membaca. Fa akhadhani, dia pun memegang aku, faghattani, dan menekan aku, hatta balagha minnil jahd, sehingga habis dayaku. Kemudian dia melepaskan aku lalu berkata, Iqra. Faqultu ma ana biqari'in, saya tidak tahu membaca. Faghattani tsaniyata, dia menekan aku buat kali yang kedua sehingga habis dayaku, kemudian melepaskan daku. Faqala Iqra. Faqultu ma ana biqari'in. Faghattani tsalitsah, kali yang ketiga, sehingga balagha minnil jahd, habis dayaku. Thumma arsalani faqala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sehingga sampai kepada ma lam ya'lam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Baginda pulang dengan membawa, faraja'a biha, dengan membawa ayat-ayat itu dalam keadaan menggigil bawadiruhu, yang ni daging antara bahu dia ni dengan tengkuk dia ni, sini bahagian ni, dalam keadaan gemetar itu. Sehinggalah baginda masuk ke rumah menemui Aisyah dengan berkata, zammiluni zammiluni, selimutkan daku, selimutkan daku. Mereka pun menyelimutkannya sehingga hilanglah rasa takut itu. Faqala ya Khadijah, dia kata, ya wahai Khadijah, kenapa denganku ini? Dan baginda pun menceritakanlah kisah itu kepadanya. Waqala, dan baginda berkata, qad khasyitu alayya, aku benar-benar bimbangkan diriku. Faqalat lahu kalla, tidak. Khadijah kata kepadanya, tidak sama sekali. Abshir, bahkan terimalah berita gembira. Demi Allah, Allah sama sekali tidak akan menghinakanmu, sebabnya engkau selalu menghubungi rahim, engkau bercakap benar, engkau menanggung beban orang-orang yang susah, wa taqrid dhaif, dan engkau menerima tetamu, wa tu'inuna ala nawaibil haq, dan engkau membantu ketika orang ramai ditimpa bencana. Thumma talaqat bihi Khadijah, kemudian Khadijah pun membawanya pergi bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Dia adalah sepupu kepada Khadijah, yaitu saudara kepada akhu abiha, ayahnya. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah, dia telah menganut agama Kristian semasa jahiliyah, dan dia boleh menulis kitab dalam bahasa Arab. Wa yaktubu bil arabiyyah min al injil, yakni dengan baik dia boleh menulis dengan bahasa Arab daripada kitab Injil itu apa yang dikehendakinya. Masya Allah, maknanya apa saja yang dikehendakinya. Wa kana syaikhan kabiran, itu dia sudah sangat tua, telah pun buta. Faqala lahu Khadijah, ai ibna am, wahai sepupuku, isma' min ibni akhika, dengarlah daripada anak saudaramu ini. Faqala Waraqah, ibna akhi, wahai anak saudaraku, madza tara, apakah yang kau nampak?
Nabi SAW pun menceritakan kepadanya apa yang baginda nampak itu. Faqala Waraqah, hadha namus, inilah namus yang telah diturunkan, yakni Jibril, yang telah diturunkan kepada Musa. Aduhai, kiranya aku masih lagi muda belia, aku masih lagi hidup ketika kaummu mengeluarkanmu, menghalaumu. Maka Rasulullah SAW pun berkata, awa mukhrijiyahum, adakah mereka sampai akan mengeluarkan daku? Waraqah berkata, ya, tidak ada siapapun yang telah membawa seperti apa yang telah engkau bawa ini, melainkan dia dimusuhi. Dan sekiranya yudrikni yaumuka, sekiranya aku sempat dengan zaman engkau itu, ansurka nasran mu'azzara, tentu aku akan menolong engkau dengan sekuat-kuatnya. Thumma lam yanshab, kemudian tak lama kemudian Waraqah pun mati. Wa fataral wahyu fatratan, dan wahyu pun berhenti seketika. Sehingga sedihlah Nabi SAW dalam cerita yang telah sampai kepada kami. Kata perawi, sedih sangat Nabi SAW, sehingga beberapa kali Nabi SAW pergi pada waktu pagi, naik ke puncak gunung, bukit. Fakullama awfa bidharwati jabal, apabila baginda berada di puncak bukit itu untuk menjatuhkan dirinya, tabaddalahu Jibril, nyatalah Jibril kepadanya sambil berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah Rasul yang benar. Dengan itu tenanglah hati Nabi SAW dan tenteramlah jiwanya. Lalu pulang. Apabila telah lama pula wahyu terhenti, baginda pergi lagi, dilakukan seperti itu, naik ke puncak bukit. Maka nyatalah Jibril kepadanya. Qala lahu mithla dhalik, dia pun kata begitu juga. Qala Ibn Abbas, faliqul isbah, maknanya faliqul isbah, yang membelah pagi, yakni cahaya matahari dengan siang. Wa dhaw'il qamar bil lail, dan cahaya bulan, dengan cahaya bulan pada waktu malam. Bab ru'ya salihin, ini bab mimpi orang-orang saleh. Dan firman Allah, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq, sesungguhnya Allah membenarkan mimpi kepada Rasulnya. Allah membuktikan sebagai suatu kebenaran mimpinya kepada Rasulnya. Mimpi Rasulnya itu dia benarkan ila, sampai kepada fathang qariba. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik daripada orang yang baik itu adalah 1 juzuk daripada 46 juzuk kenabian. Bab ru'ya min Allah, mimpi yang baik itu daripada Allah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Qatadah daripada Nabi SAW, sabda baginda, ar-ru'ya min Allah, mimpi yang benar, yang baik itu daripada Allah, dan mimpi yang tidak baik adalah daripada syaitan. Mimpi yang tidak baik, mimpi yang mengarut, kita kata daripada syaitan. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mendengar Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu bermimpi melihat sesuatu yang disukainya, maka sesungguhnya itu adalah daripada Allah. Maka hendaklah dia memuji Allah atas mimpi itu, kerana mimpi itu. Dan bolehlah dia menceritakannya, Tetapi kalau dia melihat bukan begitu, yakni mimpi yang tidak disukainya, maka sesungguhnya itu adalah daripada syaitan. Maka hendaklah dia berlindung dengan Allah daripada kejahatannya, dan janganlah disebutnya kepada sesiapa pun mimpi itu. Sesungguhnya mimpi itu tidak akan memudaratkan, menjejaskannya. Babur ru'ya salihah, 1 juzuk daripada 46 juzuk kenabian. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Qatadah lagi, daripada Nabi SAW, sabda baginda, ar-ru'ya salihah min Allah wal hulum min asyaitan. Kalau seseorang itu bermimpi yang tidak baiklah, halamat, hulum, faliyata'awwadh minhu, maka hendaklah dia meminta perlindungan dengan Allah daripada mimpi yang tidak baik, dan hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya. Sesungguhnya mimpi itu, yani apa yang dilihatnya dalam mimpi itu tidak akan memudaratkannya. Satu lagi sanad seperti juga, riwayat daripada Ubadah bin As-Samit daripada Nabi SAW, sabda baginda, ru'yal